Alhamdulillah, gembira, senang. Selalunya kadang-kadang nasi lemak, kadang-kadang nasi goreng ataupun ayam goreng. Duit belanja simpan kat tabung. Supaya simpan untuk masa depan. Ucapan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Selangor, Nutrisel. Terima kasih memberi makanan kepada kami dan menjadikan kita gembira. Happy sangat. Saya gembira lepas tu saya bersyukur dapat makanan ni. Lepas tu saya ingat saya gembira sangat dengan makanan ni. Saya suka makanan ni. Thank you. Makan bawa bakalan dari rumah ataupun bakar dekat kantin. Simpan dalam tabung disediakan tu. Beli barang-barang yang saya suka tu. Ya, saya sangat thank you untuk semua orang. Happy? Nasi lemak. Kadang-kadang tu beli bihun sup. Kadang-kadang beli donat. So, ini dapat makanan free, boleh jimat lah kan? Duit belanja nak buat apa? Lalu mak bagi RM2 ataupun RM3. Duit belanja nak buat apa nanti? Simpan. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Kerajaan Negeri Malaysia Selangor bagi makanan ni kepada saya.